Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Afiq Mukri bin Azlan, Geometri F1114 akan melakukan presentasi untuk projek 1 web. Okay. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang projek 1 ini. Kami telah ditugaskan untuk melakukan laman web berkenaan dengan tempat pelancongan. Okay. Tugas ini juga telah menguji kebolehan kami untuk membuat reka bentuk yang senang difahami oleh pengguna serta reka bentuk yang menarik pada pengguna. Okay. Setelah itu, saya akan menerangkan tentang reka bentuk laman web kami. Ini adalah desain laman web kami. Tema untuk laman web kami adalah hitam dan putih. Kami telah memilih desain tersebut kerana desain tersebut kelihatan kemas dan lebih teratur kepada pengguna. Ia juga akan membuatkan laman web kami lebih terlihat lebih simple ataupun ringkas kepada pengguna. Di laman home kami ini terdapat gambar-gambar yang kami ataupun destinasi yang kami sediakan kepada pengguna. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang destinasi. Di destinasi terdapat gambar lokasi yang telah ditunjukkan serta sejarah, penerangan tentang sejarah kepada lokasi tersebut. Kami juga meletakkan perkara yang boleh dilakukan di tempat tersebut serta data-data untuk lokasi tersebut seperti koordinat, nama negara dan juga nama tempat tersebut. Format ini telah dilakukan pada destinasi yang lain supaya user ataupun pengguna lebih mudah memahami format ini. Seperti yang anda boleh lihat, format yang sama saja. Seterusnya saya akan menerangkan tentang inquiry. Di inquiry ini, pengguna boleh memasukkan data mereka supaya mereka boleh membuat soalan. Jika pengguna tidak memasukkan apa-apa dan terus menekan butang submit, anda boleh lihat user tidak boleh mensubmit sekiranya ia tidak diisi. Sekiranya diisi, anda boleh lihat anda boleh lihat data telefon hilang. Untuk itu menerangkan tentang data tersebut telah pun berjaya disubmit. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang galeri. Di galeri ini terdapat koleksi-koleksi gambar di lokasi-lokasi yang kami tawarkan kepada pengguna. Seperti anda boleh lihat, ia terdapat 3 gambar yang berbeza
di lokasi yang sama. Ia juga boleh digunakan sekiranya pengguna ingin mengetahui bagaimana lokasi tersebut um, lihat, terlihat. Okay. Terakhir sekali saya akan menerangkan tentang um, check up setelah pengguna telah melihat semua lokasi dan ingin check up, user boleh pergi ke laman ini dan mengisi data-data mereka untuk pergi ke lokasi tersebut. Ia juga sama seperti inquiry, sekiranya user tidak atau pengguna tidak mengisi apa-apa pada text box ini, ia akan melakukan uh, info untuk mengisi data di text box tersebut. Sekiranya user atau pengguna memasukkan data-data tersebut dan menekan butang submit, data telah pun dihantar. Dan terakhir sekali, saya akan menerangkan itu sahaja daripada kami. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pematangan ini kepada adik Sihan. Hello. Yeah. Assalamualaikum dan sejahtera. Nama saya Arif Sahabi Samsuri. Nombor matrik 17 TDT 23F1002. Saya akan terangkan pasal kod. Jadi kod kami. Kami menggunakan ini kod yang untuk NASBAR. Dia punya notification menggunakan NASBAR. Ini ada kod dia. Dalam kod tu destination kami letak dalam drop down supaya dia bagi user pilihan dia nak pergi ke mana. Dan seperti yang boleh dilihat, setiap pilihan akan pergi ke file masing-masing. File destination Langkawi, file destination Sepadan dan file destination Pinang. Adalah lokasi-lokasi yang kami pilih untuk destination. Dan kemudian yang lain juga akan pergi ke page yang lain. Inquiry, gallery, check out. Kemudian display ni akan display gambar-gambar pulau itu dan footer adalah untuk bahagian paling bawah untuk letakkan kami punya copyright. Kemudian di gallery, menggunakan container sebagai tempat untuk letakkan kami punya gambar-gambar dan displaykan semua gambar itu. Image container spesifiknya. Ini adalah gambar-gambarnya. Email Langkawi, Langkawi Beach, semua itu. Di inquiry kami dan check code kami lebih kurang sama. Cuma di inquiry kami tidak letakkan location dan submit. Kami hanya tidak meletakkan location. Selain itu adalah sama di mana user perlu letakkan dia punya detail di nama, phone number, email dengan soalan. Soalan ini hanya untuk inquiry, maafkan saya. Check out, mereka perlu letakkan nama, phone number, email, location. Itu cara pembayaran diorang, iaitu credit card. Kemudian mereka tekan button, iaitu button submit. Luar adalah kami punya copyright seperti biasa. Kemudian di destination, semuanya adalah sama. Melainkan ayat seperti ini. Ini adalah ayat untuk Langkawi dan juga maklumat mereka. Ini adalah maklumat untuk Pulau Langkawi. Ini maklumat untuk Pulau Sepadan. Kemudian CSS, kami mempunyai 5 CSS. Tapi yang paling main adalah style.css. Ini adalah file yang semualah cara-cara untuk ayat dah nasbah. Ini yang mengawal rupa nasbah, yang lain mengawalkan rupa file yang lain.
itulah kod kami. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.